Hai semua, tahu tak, merancang percutian sepatutnya jadi satu perkara yang seronok, bukannya pening kepala. Kalau anda rasa proses tempahan online ni macam rumit sikit, jangan risau. Hari ni, jom saya tunjukkan betapa senangnya nak buat semua ni satu persatu. Kadang-kadang, bila kita buka laman web tempahan, nampak banyak sangat butang, banyak pilihan, boleh rasa serabut sikit kan? Tapi, percayalah cakap saya, sebenarnya ia jauh lebih mudah daripada yang kita sangka. Jom, kita pecahkan langkah-langkahnya sama-sama. Okey, setiap pengembaraan hebat mestilah ada permulaannya. Dan untuk kita, semuanya bermula dengan carian. Dekat sinilah angan-angan percutian anda tu mula nampak rupa bentuk. Dah sedia? Jom kita mulakan. Senang je. Mula-mula, masukkan destinasi idaman anda. Lepas tu, pilih tarikh nak pergi dan balik dan beritahu berapa ramai yang akan ikut. Dah siap? Terus tekan je butang cari tu dan pengembaraan anda dah pun bermula. Okey, lepas je anda klik cari, macam-macam pilihan akan muncul depan mata. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian yang paling best, memilih tempat penginapan yang betul-betul kena dengan jiwa dan bajet anda. Jom kita cari yang paling sempurna. Anda akan nampak semuanya dah tersusun elok. Boleh terus bandingkan jenis bilik, harga, semua sekali. Tak kisahlah anda cari bilik standard yang selesa atau nak suite mewah dengan pemandangan yang cantik, semuanya ada di hujung jari je. Dah jumpa bilik yang betul-betul kena dengan anda tu? Mantap! Sekarang tinggal satu klik je lagi. Cari butang Book Now atau tempah dan tekan. Nampak? Senang kan? Seterusnya, jom kita jadikan penginapan ni lebih peribadi. Lepas pilih bilik, anda kena isikan sikit maklumat. Jangan risau, dekat sinilah tembahan anda tu akan jadi betul-betul milik anda. Benda asas je yang diorang perlukan. Nama penuh, email dengan nombor telefon. Oh, dan yang penting, kalau anda ada apa-apa keperluan khas, contohnya perlukan akses kerusi roda, inilah masanya untuk beritahu pihak hotel. Dan sekarang, saya nak kongsi satu tip pro sikit. Sesuatu yang nampak kecil, tapi percayalah, ia boleh buat perbezaan yang sangat besar pada pengalaman menginap anda. Ia boleh ubah percutian yang okey jadi luar biasa. Nak tahu tak? Cuba tengok ruangan permintaan khas tu. Jangan biarkan kosong. Kalau perlukan katil bayi, tulis. Mungkin anda nak bilik di tingkat yang lebih tinggi, yang jauh sikit dari lift supaya lebih senyap. Pun boleh tulis kat situ. Satu lagi, kalau anda letak anggaran masa ketibaan, ia sangat membantu pihak hotel sediakan bilik anda lebih awal. Nampak remeh, tapi inilah yang membezakan semuanya. Kita dah hampir sangat dah ni, dah dekat garisan penamat. Inilah dia, langkah terakhir yang paling mendebarkan, iaitu untuk sahkan tempahan anda dan jadikan percutian impian tu satu kenyataan. Inilah saatnya. Lepas semua survey dan pilihan yang kita buat tadi, anda dah sedia ke nak jadikan ia rasmi? Pengembaraan anda hanya tinggal selangkah. Satu klik sahaja lagi. Okey, cuma dua benda lagi. Pertama, pilih je cara pembayaran yang anda suka. Lepas tu, tarik nafas dalam-dalam dan dengan penuh keyakinan, klik butang ajaib, sahkan tempahan tu. Dan siap, tahniah, anda dah berjaya. Dengan beberapa klik yang mudah tadi, percutian anda kini dah rasmi ditempah. Seronok kan? Sekarang, apa yang tinggal cuma kira hari dan mula kemas beg. Jadi sekarang, bila anda dah kuasai seni tempahan dalam talian ni, persoalan sebenar bukanlah macam mana, tapi ke mana pula lepas ni? Dunia ni luas dan menanti untuk diterokai. Agak-agaknya, ke mana pengembaraan anda yang seterusnya? Hai, apa khabar semua? Pernah tak anda rasa macam teruja nak pergi bercuti, tapi bila buka je laman web tempahan online, terus pening kepala? Jangan risau, anda tak kesorangan. Hari ini, kita akan leraikan semua kekeliruan tu. Saya akan tunjukkan betapa senangnya nak tempah percutian idaman anda, langkah demi langkah, supaya lepas ni, anda boleh buat semua ni dengan yakin. Okey, sebelum kita mulakan, jom kita tengok dulu apa matlamat kita. Kita akan rewind sikit, bayangkan ini adalah hasil akhirnya. Satu tempahan yang dah siap, dah confirm untuk percutian impian seorang pelanggan bernama Colin Pinggiran di Bali. Inilah yang kita nak capai sama-sama sekejap lagi. Cuba tengok ni, betapa lengkapnya butiran tempahan ni. Bukan setakat nama dengan tarikh tau. Kita ada destinasi yang spesifik dekat Pramasano Beach Hotel, Bali. Jenis bilik pun jelas, Deluxe Sea View Twin Room. Paling best, ada permintaan khas, nak ada servis pengangkutan, sarapan dah termasuk dan yang penting, pemandangan pantai. Inilah yang kita panggil tempahan yang sempurna. Segalanya dah diatur, jadi bila sampai sana tinggal nak enjoy je. Jadi persoalannya sekarang,
macam mana kita nak dapatkan hasil macam ni. Dari satu impian, jadi satu realiti yang dah ditempah rapi. Jom saya tunjukkan caranya, satu persatu. Sebenarnya kan, proses ni taklah rumit mana pun. Ia boleh dipecahkan kepada beberapa fasa yang sangat jelas. Anggap je ni macam blueprint atau plan tindakan untuk anda. Ikut je plan ni, confirm tak pening kepala. Okey, blueprint kita ni ada 4 fasa utama. Senang je. Pertama, kita kena cari dulu tempat yang kita nak. Lepas dah jumpa, fasa kedua, kita pilih bilik yang berkenan dan tambah apa-apa permintaan khas. Ketiga, kita isi butiran peribadi sikit. Dan akhir sekali, yang paling penting, kita bayar untuk sahkan tempahan. Nampak mudah kan? Hai semua, pernah tak rasa leceh beratur panjang-panjang kat kaunter tiket bas? Memang buang masa kan? Okey, dalam perkongsian kali ni, saya nak tunjukkan cara paling senang untuk tempah tiket bas online. Boleh buat dari telefon je. Senang gila. Jom kita start. Okey, kita ambil satu contoh ya. Katakanlah anda nak balik ke Betong dari Kuching. Macam mana cara paling cepat nak beli tiket tu? Jangan risau. Jom saya tunjukkan satu persatu. Memang mudah sangat. Baiklah, sebelum kita terus buka website atau aplikasi, ada satu benda yang sangat penting. Benda pertama sekali, persediaan. Jom kita tengok apa yang anda kena sediakan dulu. Nah, ini dia senarannya. Ada 5 perkara je yang anda kena ada siap-siap. Pastikan ada nama penuh, yang ni kena sama macam dalam IC tau. Lepas tu, dari mana nak bertolak dan nak pergi mana. Tarikh perjalanan. Dan yang terakhir, email dan nombor telefon. Senang cerita, bila semua ni dah ada kat tangan, proses tempahan tu nanti confirm lancar. Okey, cun. Semua maklumat dah ada. Sekarang, baru kita masuk bab yang seronok sikit. Jom kita cari bas yang paling best untuk perjalanan anda. Caranya, alahai, senang sangat. Buka je mana-mana website tempahan, lepas tu masukkan tempat anda nak bertolak dan destinasi. Pilih tarikh dan klik cari. Boom! Terus keluar semua jadual bas yang ada untuk anda pilih. Cepat kan? Okey, dekat sini anda akan nampak macam-macam pilihan. Nak jimat, boleh ambil kelas ekonomi. Nak lebih selesa sikit, ambil kelas eksekutif. Lepas tu tengok pula masa perjalanan. Pukul 10 pagi ke, 11.30 pagi ke. Terpulang pada anda, mana yang paling ngam dengan jadual sendiri. Dah pilih bas dan masa? Okey, mantap. Sekarang kita ke langkah seterusnya. Yang ni, bahagian yang sangat-sangat penting. Kita kena isi butiran penumpang. Yang ni tolong beri perhatian lebih sikit ya. Nama tu mesti diisi sebiji macam dalam IC atau pasport. Jangan salah eja, jangan tambah nama panggilan. Kenapa? Sebab kita tak nak ada apa-apa masalah masa nak naik bas nanti. Betul-betul penting ni. Prosesnya mudah je. Mula-mula masukkan nama penuh. Lepas tu nombor telefon dan email yang anda selalu guna sebab tiket akan dihantar ke situ. Dan yang ketiga, ini part paling best. Pilih tempat duduk. Nak tepi tingkap? Boleh. Nak depan sikit? Pun boleh. Ikut suka hati. Okey, kita dah dekat garisan penamat ni. Tinggal sikit je lagi. Langkah terakhir ialah kita semak semua benda dan lepas tu bayar. Jom. Sebelum bayar, biasanya akan ada pilihan tambahan ni. Macam insurans perjalanan ke atau refund protect. Benda ni tak wajib pun, pilihan je. Tapi, dengan kos yang sikit, ia bagi perlindungan ekstra untuk perjalanan anda. Fikir-fikirkanlah ya. Sekejap. Sebelum klik bayar, jangan lupa cari kotak kod promosi. Ini pro tip ni. Mana tahu anda pengguna baru ke atau tengah ada promotion ke, boleh dapat diskaun. Duit jimat siapa tak nak kan? Okey, stop. Sebelum jari tu gatal nak tekan butang bayar, tolong berhenti sekejap. Ini langkah paling kritikal. Semak sekali lagi. Betul-betul. Tarikh dengan masa dah betul, destinasi dah betul, nama tu, ejaan dah cun, harga akhir pun sama. Dah puas hati? Semua 100% betul? Baru teruskan. Dan pembayaran berjaya. Tanya, anda dah berjaya beli tiket. Jadi apa jadi lepas ni? Jom kita tengok langkah paling akhir. Terus je, anda akan dapat satu email. Dalam email tu ada e-tiket. Tiket elektronik lah kiranya. Inilah tiket anda. Tak payah cetak pun tak apa. Simpan je email tu dalam telefon. Nanti masa nak naik bas, tunjuk je email tu. Kan senang? Nah, itulah dia. Tengok, senang kan?
Tempah tiket bas online ni bukan je mudah tapi jimat banyak masa. Tak payah dah beratur. Harapnya perkongsian ni membantu anda semua. Okeylah, selamat merancang perjalanan dan selamat jalan. Pernah tak anda rasa teruja sangat nak rancang percutian, tapi bila buka je laman web tempahan, aduh, terus rasa pening kepala. Anda tak kesorangan, percayalah. Okey, dalam panduan ringkas ni, kita akan tukarkan semua kekeliruan tu kepada keyakinan. Langkah demi langkah, jom. Kan, perasaan ni memang biasa sangat. Kita dah bayang macam-macam. Pantai yang cantik, bandar yang meriah. Tapi bila nampak je borang tempahan tu, rasa macam satu halangan besar pula. Tapi jangan risau, itu semua akan berubah sekejap lagi. Baiklah, jom kita selesaikan masalah ni sama-sama. Dengan hanya beberapa langkah yang sangat jelas dan mudah, kita akan ubah rasa serabut tu kepada keyakinan sepenuhnya. Lepas ni, anda boleh tempah percutian idaman tanpa rasa stres langsung. Okey, setiap perjalanan yang hebat bermula dengan satu benda je, satu perancangan yang jelas. Jadi, inilah titik permulaan kita. Jangan fikirkan proses ni sebagai sesuatu yang rumit ya. Anggap je ia macam satu peta yang mudah yang akan bawa kita terus ke percutian sempurna yang dah lama kita impikan. Baik, kita dah masuk fasa pertama. Dekat sini, kita cuma nak bagi tahu sistem tu apa sebenarnya yang kita cari. Percayalah, ia lebih mudah daripada yang anda sangka. Okey, jom kita buat ni sama-sama. Mula-mula, masukkan destinasi anda. Lagi spesifik, lagi bagus tau. Lepas tu, pilih tarikh masuk dan keluar. Ni ada satu tip pro. Kadang-kadang kalau tarik kita fleksibel sikit, kita boleh dapat harga yang lagi best. Kemudian, pilih berapa bilik yang anda perlukan dan akhir sekali, tekan butang cari yang ajaib tu. Dan tengok tu, dengan beberapa klik je, macam-macam pilihan dah ada depan mata. Bahagian pertama dah selesai. Sekarang kita ke bahagian yang paling seronok, memilih tempat yang paling sesuai untuk kita. Okey, sekarang kita masuk fasa kedua. Kita dah ada senarai pilihan yang panjang kan? Jadi tiba masanya untuk kita tapis sikit dan cari bilik yang betul-betul sempurna untuk anda. Daripada semua pilihan ni, matlamat kita sekarang adalah untuk cari satu yang paling ngam dengan apa yang kita nak. Kat sinilah percutian kita tu mula nampak real. Sekarang, ambil masa sikit untuk bandingkan. Fikirkan, apa yang paling penting untuk anda? Adakah bilik standard dah cukup atau anda nak rasa mewah sikit dengan bilik deluxe? Tengok harga, tapi jangan lupa cek juga apa yang kita dapat. Kadang-kadang berbaloi tau bayar lebih sikit untuk dapat sarapan percuma atau pemandangan yang lagi cantik. Dah jumpa yang berkenan di hati? Bagus. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Tarik nafas dalam-dalam dan dengan penuh keyakinan klik butang tempah sekarang atau book now tu. Kita dah sampai ke fasa terakhir dan ini yang paling penting. Tapi jangan risau, langkah-langkah akhir ni sangat mudah dan selamat. Jom kita selesaikannya. Okey, sistem perlukan beberapa butiran asas je. Isikan nama anda, pastikan sama macam dalam kad pengenalan ya. Lepas tu email. Yang ni tolong periksa 2 kali sebab email pengesahan yang penting tu akan dihantar ke sini. Akhir sekali, pilih je negara anda. Sekejap. Ada satu lagi tip. Kalau anda perlukan sesuatu yang spesifik, contohnya macam katil bayi, bilik tingkat bawah, atau mungkin anda nak raikan sesuatu yang istimewa, cari ruangan permintaan khas. Tak ada jaminan 100%, tapi selalunya pihak hotel akan cuba yang terbaik untuk penuhi permintaan kita. Baik, semua maklumat peribadi kita dah lengkap diisi. Kita dah dekat sangat dengan garisan penamat ni. Tinggal satu je lagi langkah besar. Proses bayaran ni memang direka untuk jadi selamat dan mudah. Mula-mula, pilih cara bayaran yang anda suka. Kedua, isi butiran anda dengan cermat. Dan sentiasa pastikan anda berada di laman web yang selamat. Cari ikon mangga kunci kecil tu ke atas. Akhir sekali, periksa semua sekali lagi dan klik untuk buat pembayaran. Tahniah, anda dah berjaya lakukannya. Proses tempahan sekarang dah selesai sepenuhnya. Lega. Dan inilah dia buktinya. Satu tempahan telah berjaya. Rasai kepuasan tu, anda dah buat semuanya sendiri dari mula sampai akhir. Hebat! Dan itulah dia, penginapan anda untuk percutian yang akan datang kini dah terjamin. Anda berjaya. Sekarang apa yang tinggal? Cuma berehat, bertenang dan mula kira hari untuk bercuti. Jadi inilah hasilnya. Anda sekarang dah ada kemahiran dan keyakinan untuk tempah perjalanan anda sendiri bila-bila masa. Persoalannya bukan lagi macam mana, tapi ke mana destinasi anda yang seterusnya? Selamat merancang!